Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yamiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا والحمد لله رب العالمين. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan seluruh staf kepimpinan, ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang dikasihi seluruh para pendengar ilmu, para muslimin dan muslimat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadlatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah. Dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini, pada bulan ini, pada membicarakan ilmu fardu ain, akidah ataupun tauhid, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada sekalian para jemaah di atas doa yang dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar kesihatan saya pulih sepenuhnya, alhamdulillah insya-Allah. Maka kita menyambung lagi pembacaan kitab Hidayatus Salikin pada halaman 18 pada sifat kaunuhu ta'ala sami'an. Kita masuk pada dalil malam ni, kaunuhu ta'ala sami'an. Kitab saya ini halaman 18 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin. Berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, ke-11 sama, artinya mendengar. Oh, bukan kaunuhu, sifat sama, sifat ke-11. Kalau kaunuhu dah masuk sifat ke-17 atau sifat 18.
Ini ke-11 sifat sama'. Sifat sama' masih lagi di dalam sifat ma'ani. Maka sifat sama' artinya pendengar. Pendengar. Kenapa disebut dengan kenapa diterjemahkan dengan agar kita mudah ingat sifat sama' itu wujud pada zat Allah. Daripada qudrat sampai kalam, semuanya diterjemah dengan agar memudahkan kita ingat ketujuh sifat ma'ani wujud pada zat Allah. Kalau tak terjemah pun betul juga. Cuma kita nak ingat dan mudah faham bahawa qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam itu ketujuh-tujuhnya wujud pada zat Allah. Adapun 13 sifat yang lain tidak wujud pada zat Allah, hanya sahaja Allah bersifat dengan sifatnya. Baik. Maka pada sifat sama', kalau kat kitab ni sam'un, atau boleh juga sebut dengan sama', artinya pendengar. Dalil bagi sifat sama', maka mengetahui dalil ni wajib mengetahui, sunat dihafal. Tak hafal tak ada masalah lah. Wajib tahu. Sekarang isyak kan lupa dah, tu tak apa. Tu tak apa. Kita dengar tu menunaikan kewajipan. Itu ilmu akidah. Kalau ilmu fiqh, ilmu tasawuf, dia tak wajib mendengar dalil, mengetahui dalil tu tak wajib. Baik. Maka dalil daripada Al-Quran dan hadis dipanggil dalil naqli. Dalil daripada Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ayat ni biasa kita sebut, ujung-ujung ayat banyak yang begini. Wallahu sami'un alim wa huwas sami'ul alim. Banyak. Yang bermaksud dan ingatlah bahawa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka dalil pada sifat sama' di sini adalah sami'un. Sami'un, Maha mendengar, daripada sifat apa? Sifat sama'. Sami'un bahasa Arab, bahasa Melayu Maha mendengar. Itu balik bahasa. Tu balik bahasa. Balik bahasa ni kalau dalam bahasa moden terjemah. Balik bahasa Maha mendengar, sami'un. Tapi kalau Arab di Melayu kan sami'un. Tuan-tuan nanti ada kawan nama Sami'un? Ada. Sami'un tu. Sami'un. Panggilnya Me'un. Sami'un, Me'un tak apa. Jangan mal'un. Mal'un tu mal'un yang dilaknat. Haram panggil orang mal'un. Baru tahu Ustaz. Dah. Bahasa Melayu. Aku geram tu mal'un siku tu. Mal'un dia panggil. Mujub kan Jafa'un. Mal'un tu daripada mal'un yang dilaknat. Maka bila kita sebut orang mal'un, kita telah melaknat orang, dan itu adalah maksiat lidah, hukumnya haram. Yang panggil mal'un, yang dilaknat. Dia beza dengan ayat caci yang lain. Dipanggil bodoh, dipanggil bangang, dipanggil ayat caci maki yang lain. Dia tak sama dengan laknat. Melaknat ni dosa besar. Melaknat orang, melaknat golongan itu harus. Golongan yang meninggalkan sembahyang dilaknat Allah, golongan LGBT dilaknat Allah, golongan kafir laknatullah, golongan Israel laknatullah. Itu laknat golongan, tak apa, harus pada syarak. Haram ni laknat individu. Jadi kalau nak mala'an, golongan lah. Golongan berjudi tu mala'an, tak apa. Ini aku geram tu ngaji din, mala'an betul. Haram, tak boleh. Itu laknat individu. Mala'an. Baik. Maka berbalik pada sami'un, ayat tadi dalilnya suratul Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran, ayat ke-256. Begitu juga dengan dalil-dalil yang lain dalam surah dalam Al-Quran. Ada yang dalam surah Al-Mujadalah,
surah ke-58 ayat pertama. Kita tak bacakan lah. Kita sekadar ayat dia sama juga, lebih kurang sama ayat, cuma diambil pada ayat-ayat yang lain. Konteksnya sama juga, bahawa Allah Maha mendengar. Begitu juga dalam surah Taha, surah ke-20 ayat 46. Baik. Maka untuk ketiga-tiga sifat sama, basar, kalam. Sama, basar, kalam ni, dalil yang menjadi asas pegangan adalah dalil firman Allah, bukan dalil akal. Sebab sama, basar, kalam, pelihat, pendengar, pelihat dan petahu, maha melihat Allah, maha mendengar dan maha mengetahui Allah ni, dia tak boleh timbang dengan akal. Walaupun boleh, tapi dia tak sekuat dalil firman Allah, dalil Quran, tak sekuat tu. Kalau qudrat, iradat, ilmun sama, dia boleh kuat dengan dalil akal yang kita dah bicara dulu. Jadi dalil kepada sama, basar, kalam ni, dalil yang paling asas adalah Al-Quran. Berbeza dengan sifat yang lain, terkadang dia menjadi asas pada dalil logik, dalil akal. Adapun dalil akal pada sama, basar, kalam ni, dia nak menguatkan sahaja. Dalil asas, dalil Quran. Dalil asas, dalil Quran bagi sama, basar, kalam. Tetapi dalil akal didatangkan untuk menguatkan, dia panggil taukid, menguatkan sahaja pegangan kita. Jadi bergabunglah antara dalil firman Allah dan hadis, Quran dan hadis, dan juga dalil akal. Jadi untuk membuktikan kehebatan Allah dalam menjadikan sesuatu, dia melibatkan sifat-sifat yang lain. Allah mentakdir alam, Allah mencipta makhluk, Allah mencipta sifat makhluk, Allah mencipta perbuatan makhluk. Segala-gala tu dia tidak persoal sama, basar, kalam Allah, tak persoal. Dia persoal pada qudrat, iradat, ilmun, hayah. Situ yang terkait dengan pentadbiran alam, penciptaan makhluk. Qudrat, iradat, sama, basar, qudrat, iradat, ilmun, hayat, itu terkait. Sama, basar, kalam dia tak terkait pada pentadbiran alam. Itu pada kita nak mengatakan bahawa sifat kesempurnaan Allah, sama, basar, kalam tu. Ustaz, kalau kalam tak kait dengan penciptaan makhluk, macam mana Quran sebut kun fayakun tu? Kun fayakun bukan Allah nak menjadikan, meniadakan, mematikan, menghidupkan, bukan dengan kun. Allah menjadikan, meniadakan, mengadakan, menghidupkan, itu semua dengan qudrah, dengan perkuasa Allah, dengan sifat maha kuasa Allah. Allah jadikan, Allah adakan, Allah tiadakan, Allah hidupkan, Allah matikan. Itu dengan sifat qudrah Allah, sifat kuasa Allah yang mengikut dari sifat iradah Allah, kehendak Allah, bukan dengan sifat kalam. Habis Quran sebut yang kun fayakun tu, itu kena kenal ta'alluq sifat. Ta'alluq ni fungsi sifat. Jadi kita dah bicara sedikit sebanyak, tapi kita ulangi sedikit. Kalam Allah berfungsi pada menerangkan, ta'alluq dalalah ataupun ta'alluq dilalah. Ta'alluq pada menerangkan, fungsi pada menghuraikan. Allah sebut apa kun fayakun tu, Allah nak terang apa? Allah nak menerangkan bahawa Allah kehendak buat sesuatu, cukup mudah Allah boleh buat. Tu je. Bukan dengan Allah menyebut kun jadi, salah pegangan akidah. Salah tu berdosa. Allah bukan jadikan dengan kun. Allah menjadi, meniada, menghidup, memati, itu semua dengan qudrah, bukan dengan kalam. Baik. Sama juga dengan surah apa? Allah mencipta alam ini 6 masa. Surah apa?
Allah mencipta, saya ni silap tempat ke tadi. Sini Hafiz Quran semua kan? Bukan? Bukan. Ya, dia kan tak ngaku. Tanyalah tak ngaku. Dalam mesyuarat dia ngaku, saya Hafiz. Saya gurau je. Nah, surah apa? Tapi Allah ada sebut bahawa aku menciptakan alam ini, aku menciptakan langit dan bumi ini dalam pada 6 masa. Nah, 6 masa tu bukan Allah bukan Allah terkait dengan masa, bukan Allah perlukan masa, bukan. Surah Sajadah kau tak silap surah Sajadah. Nah, kau tak silap lah. Sitatil ayam tu. Nah, 6 hari 6 masa tu. Surah Sajadah. Jadi bukan Allah perlukan masa. Tapi kenapa Allah kata Allah buat dengan 6 masa? Pertama sekali wajib kita imani Allah buat dengan 6 masa itu adalah iradah Allah, kehendak dia. Dia nak buat gitu. Dia nak buat 8 masa boleh. Tapi dalam Quran sebut apa? 6 masa. Sitati ayam. 6 masa. Ayam, hari, bukan ayam. Nak makan aja. Karang lah lepas kuliah. Ayam lapor. Ayam, hari. 6 masa. Allah sebut 6 masa. Kenapa? Pertama, i'tiqad kita itu kehendak Allah. Allah nak buat dengan 6 masa. Itu kehendak dia. Asal 6 masa? Kenapa tak 10 masa? Ni soalan budak-budak. Tanya ngarut. Kita boleh jawab. Kenapa tak 10 masa? Kenapa 6 masa? Kerana Allah kehendak 6 masa. Yelah, kenapa 6? Kerana kait dengan ilmun Allah yang maha mengetahui. Dengan ilmun Allah kehendak nak buat 6 masa. Jadi ilmun Allah kita tak tercapai akal kita. Maka tak usah tanya. Dia sibuk bengong kenapa 6 masa. Gila isim nanti. Baik, itu yang pertama. I'tiqad kita Allah kehendak nak buat 6 masa. Yang kedua, ibrah daripada ayat tersebut, Allah nak ajar kepada makhluk, aku yang boleh buat sekelip mata je. Sesuatu alam yang aku nak cipta ni aku boleh buat dengan sekelip mata, dengan kudrah aku. Tapi aku buat dengan 6 masa. Nak menunjukkan apa? Pertama, jangan gopoh buat sesuatu benda. Jangan gopoh. Jangan menggelabah semacam. Jangan gopoh. Kata orang Pulau Pinang, kata orang utara lah, Pening biasa, Kedah tak tahu lah. Jangan cemekap. Cemekap ni gopoh kan. Alah, sini tak faham cemekap. Sini apa gopoh? Clumsy gopoh. Sini clumsy kan. Senyum sebab clumsy. Apa betul lah tahu. Sini orang Sentosa dia bahasa situ Sentosa. Clumsy kan gopoh. Dia ni bukan gopoh, bukan clumsy. Clumsy cuai kan. Gopoh. Alah, buat tak tahu pula. Gelabah. Alah, okay, bahasa Melayu pula. Orang tanya bahasa Sentosa lah. Clumsy lah. Gopoh ni kan. Tapi boleh dengan makna cuai juga clumsy tu. Jangan gopoh. Allah boleh buat dengan kodrat dia sekelip mata begitu cukup mudah. Tapi Allah pilih nak buat 6 masa. Kerana apa? Ketelitian dan jangan gopoh. Maka Allah mengajarkan pada makhluk dia nak buat apa pun, kita cekap mana pun jangan gopoh. Cekap mana sekalipun buat dengan hati-hati, dengan tertib. Jangan gopoh walaupun pakar. Tu Allah nak ajar ibrah daripada ayat tersebut. Tetapi ada 3 perkara yang syarak menuntut untuk gopoh. Kena gopoh, sunat gopoh. 3 perkara. Pertama, pengendalian jenazah. Segerakan pengurusan jenazah. Biar gopoh. Sehingga kan tok-tok guru pondok dulu, kalau selepas mayang jenazah, dia doa yang doa bihaqqi Muhammad tu, dia doa 3 kali, selawat, angkat. Sebelum doa tu, lepas mayang jenazah, Fatihah sekali, 3 kul, lepas tu doa tu tak panjang. Doa tu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, lepas tu Allahumma bihaqqi
Sayyidina Muhammad tu 3 kali diulang, Rasulullah wasallam, alhamdulillah rabbil alamin, angkat. Nah, tapi kita panjang sikit. Bukan halang panjang sikit tu, tapi kalau boleh segerakan. Jangan imam yang jadi sembahyang jenazah pula, subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tak payah tajwid, orang nak cepat ni. Segerakan, sunat gopoh. Makmum pula, mam cepat sikit. Tenang-tenang, jangan gopoh. Imam tak kerti bahasa. Kena gopoh. Ni di antara 2 perkara kenapa gopoh pada pengendalian jenazah ni. Mandi tu kadang-kadang lah, jangan mandi gopoh, tanam gopoh kan. Maksud kata segerakan, jangan meleweh-leweh. Nah, mandinya disiram ulik, mayang diulik. Kau ulik banyak tu bangun nanti. Bukan suruh lambat gitu. Kadang-kadang lah, selesai mandi kapan, selesai kapan, semayang memang ringkas. Doa tu kalau boleh pendekkan. Kalau boleh. Kalau nak dengan zikir, dengan apa, la ilaha illallah tu, biar laju sikit. Jangan bertajwid sangat, laju sikit. Kemudian tanam, segerakan tanam. Okey. 2 perkara kenapa kena gopoh di antara pengajarannya. Pertama, ni pasal masuk gopoh ni. Nak sebut tadi, Allah jadikan sesuatu dengan kudrah, bukan dengan kun. Okay. Kenapa kita sebut tu pula? Kerana kita mengatakan bahawa pengendalian dan penciptaan pentadbiran alam kait dengan kudrat, iradat, ilmun, hayah. Tak kait dengan samak, basar, kalam. Samak, basar, kalam bicara tentang sifat kesempurnaan Allah. 4 sifat tadi sempurna dah, ditambah dengan sifat kesempurnaan. Kalau kita kata Allah kudrat, iradat, ilmun, samak, kudrat, iradat, ilmun, hayah, okey lah penciptaan alam. Tapi yang kudrat, iradat, ilmun, hayah ni, yang mentadbir alam ni, buta, pekak, bisu. Boleh terima? Tuhan kita mentadbir alam ni. Kudrah, iradah, dengan ilmun, maha mengetahui, dengan maha hidup, tidak mati, maha kekal. Tapi buta, pekak, bisu. Boleh terima? Itu cacat tu. Itu bukan Tuhan. Jadi dia ada bicara dia, sudut sifat tu. Jadi berbalik pada tadi, dia kena sebut juga kenapa poin kita corner tadi nanti tak jumpa punca. Jadi kenapa kita sebut yang pengendalian jenazah tadi, kenapa kena disegerakan? Pertama, sekiranya jenazah tu di sisi Allah orang yang soleh, orang yang baik di sisi Allah, maka dia meronta-ronta agar segera dikebumikan, kerana nak mendapat nikmat barzah. Kalau dia boleh cakap, dia cakap, "Weh, duk tahlil 100 kali. Cepat aku nak masuk kubur ni." Mujur dia tak boleh cakap. Kalau dia boleh cakap, nak tahlil yang 100 ataupun 33, nanti doa dah lepas ke bumi. Doa dah lepas ke bumi. Nak doa panjang, doa masa apa dah lepas ke bumi. Doa lepas bumi, doa kenduri tahlil lah. Kenduri tahlil itu khilaf lah. Yang dilarang Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, bahawa kenduri tahlil ni adalah suatu bid'ah yang tercela tu, itu jangan salah faham tu. Itu adalah tercela jika dia tak mampu jemput orang, jemput untuk zikir, selawat dan doa untuk arwah, tak mampu jemput, dan tak mampu jamu orang, dia pergi jemput dan jamu juga dengan berhutang. Tu tercela. Tak sampai suruh gitu. Yang ada rezeki lebih sikit nak buat, silakan. Tak buat tak dosa. Tapi adat tempat kita, tak buat jadi pelik sikit. Tak buat, kenapa? Saya kekurangan duit. Tak apa kan? Tak buat, Wahabi. Asyik nuduh Wahabi je. Wahabi pun jadi asyik aku je kena. Kalau dia memang berfahaman Wahabi, dia tak nak tu, peduli dia. Itu tak masuk pada bab akidah. Tak buat, tidak berdosa. Jangan halang orang buat.
halang orang buat, tidak berlapang dada, itu akhlak buruk. Dia tak nak buat, tak apa, tak berdosa. Orang ni jangan buat ni, jangan buat. Halang orang, halang ni akhlak buruk. Akhlak buruk. Kerana perkara tu khilafiah. Jangan halang kalau ada orang yang nak buat. Kerana sampainya doa kepada si mati juga khilaf. Tapi pandangan yang muktamad, doa yang hidup sampai kepada si mati, sampai. Itu pandangan yang muktamad. Jadi khilaf itu. Baik. Maka dia nak masuk ke barzah, nak dapat nikmat, nak segera. Jangan lambatkan. Okey. Kalau si mati ni di sisi Allah ahli maksiat, fasik, jenis orang jahat, Allah benci, Allah murka, habis kenapa segerakan juga? Kita nak biar badan muka masuk barzah nanti kena siksa. Bukan biar badan muka. Mayat yang tak berapa elok perangai ni jangan biar lama-lama dalam rumah. Betul? Mayat yang tak berapa elok perangai masih hidup, jangan biar lama-lama dalam rumah, segera keluarkan. Itu tuntutan syarak. Tapi lepas mayang jangan kata jahat. Kita menyaksikan bahawa jenazah ini baik. Kok mana pun orang tanya 3 kali, Imam tanya 3 kali jawab baik. Itu adab kita dengan orang yang dah meninggal. Kerana kalau kita jahat sekalipun, kita yang kat tempat meninggal tu, kita jadi jenazah, kita nak tak orang kata kita baik? Nak. Kerana Nabi kata yang semayangkan jenazah cukup 3 orang kata baik, wajib syurga bagi dia. Tapi pada yang muslim lah, maksud wajib syurga tu dia berpeluang mendapat syafaat. Kalau mayat kafir kita semayangkan, pertama semayang tu haram dah. Ni kan pula nak tanya, kita menyaksikan jenazah ini nak kata apa? Jahat ke nak kata baik? Ni mayat kafir ni, semayang pun haram. Orang tak urus cara Islam, itu urus cara dia lah. Jadi walaupun mayat ni masa hidupnya tak berapa baik akhlaknya, perangai buruk, segera keluarkan. Itu tuntutan syarak. Tapi masa lepas main jenazah, bila orang tanya, dijawab baik. Sekalipun musuh ketat kita, macam-macam dia buat kat kita, ataupun berbeza bendera parti, ni berat ni. Ni berat ni. Hai. Perjuangan. Jangan sampai bermusuh lah. Sampaikan dekat negara kita ni, ustaz-ustaz sebut apa, penceramah, nak masuk bendera parti tinggal luar lah, sampai kena kata gitu. Sebab kalau tak kata gitu, kadang yang jadi imam ni orang Perikatan Nasional, PN. Yang lagi seorang orang UMNO. Tak nak jadi makmum dia. Di belakang Allah, biar tu habis semayang, dia tu semayang. Subhanallah. Bukan pasal orang tu berjudi ke. Kalau orang tu berjudi, imam main judi. Bayang kalau imam main judi karya dengan cerita lah, tak sahabat act lah. Imam main judi karya, imam main judi, dia semayang jadi imam, sah, cukup syarat, cukup rukun, sah semayang. Dia orang fasik, derhaka kepada Allah. Jadi imam main judi, memang orang tahu dia main judi. Kita jadi makmum ni sah jadi makmum, tapi hukum jadi makmum tu makruh. Makruh. Jadi macam mana? Sunat jangan tolak dia jadi imam. Dia capai mikrofon, kita capai balik. Tak haji makmum. Imam lain. Alah tak suka aku tu. Bukan tak suka je, syarak kata tak afdal. Kata gitu lah. Main judi betul sibuk dia jadi imam. Macam mana orang? Tak ada tak gitu. Jadi bila sejahat mana pun jenazah tu dengan kita, jawabnya baik. Tak jumpa lagi dalam sejarah habis mayang orang kata kita semua menyaksikan bahawa jenazah ini ramai-ramai jawab baik, seorang kat belakang jahat. Pernah jumpa? Tak pernah. Paling-paling dia tak nak jawab baik pun dia diam. Dendam. Dia diam, dia tak nak cakap jahat. Kau orang tengok ke dia. Dia diam. Jangan. Dendam ni bukan saja penyakit hati, bahkan maksiat hati. Dia panggil hikdun.
hikdun, ha kaf dal, dal tu dhammatain, ha kasrah, kaf sukun, maaf, hikdun, ha kasrah, kaf sukun, dal dhammatain, hikdun, dendam, dendam kesumat. Nah, bukan rindu dendam. Rindu dendam tu, dendamnya tu bukan maksiat. Rindu dendam kepada suami yang dah 2 bulan di pelayaran. Rindu dendam, oh Abang Reza, dia kata. Contoh, Reza tu seorang lagi doa-doa dah tuan-tuan. Itu dendam tu tak apa tu, rindu dendam. Ni dendam kesumat, itu maksiat hati. Nah, jadi maafkan. Macam mana Ustaz saya nak maafkan? Dia jahat dengan saya. Kau jahat dengan Allah, kau minta pula ampun dengan Allah. Macam-macam dosa besar kau buat dengan Allah. Oh ya Allah, ampuni aku. Kau harap apa dengan Allah? Allah ampun dosa kita. Ada kenapa kau tak nak maafkan orang? Oh saya lain, saya bukan Tuhan. Memang kau bukan Tuhan. Siapa kata kau Tuhan? Jangan kita yang buat macam tu. Macam mana kita harap Allah ampun dosa kita, begitu kita maafkan orang. Berat, memang berat. Kerana nafsu ammarah bisu tu menguasai. Itu kita kena pecahkan. Baik. Jadi pertama yang dituntut sunat gopoh, pengkebumian jenazah. Yang kedua, mengahwinkan anak perempuan. Ada anak perempuan, dia didatangi lelaki yang biasa-biasa je, kita pun kita klise. Kenapa sebut klise Ustaz? Tak sebut kita mewah. Kalau kita mewah, dia memang tak tolak. Dia pakai motor Ustaz. Dia pakai kereta biasa je, kerja pun biasa-biasa, tapi jaga semayang. Azan bang di Surau Sentosa, contoh. Orangnya baik. Masuk minang anak kita. Tengok kalau anak kita ni kahwin dengan dia, insya-Allah dia ni kerja pun biasa, elok orangnya, agamanya jaga. Tanya-tanyalah sekufu ke tak. Kalau sekufu pada harta ni, nampak sekufu aja. Sekufu tak pada adat budaya kita? Sekufu. Jangan lupa tanya sekufu ni, mana akidah dia. Awak nak anak pakcik? Nak pakcik? Duduk. Cik nak tanya, Allah ni bertempat ke? Ini soalan berat ni pakcik. Ni hakikat ni, dia kata. Hakikat benda korok tu, hakikat ni fardu ain. Hakikat jenis tak belajar, dia tak tahu. Saya tak. Dia kalau tak tahu boleh ubat, so dia pergi belajar. Awak ni macam mana nak kahwin dengan anak pakcik? Anak pakcik tu belajar. Awak macam mana ni nanti? Dah kahwin nanti belajar lah pakcik. Dah kahwin gomol bini je lah nanti. Mana nak kuliahnya? Pergi belajar. Belajar, nanti dah tengok, nanti pakcik tengoklah macam mana pakcik pertimbangkan. Tak apa. Ini akidah Allah bertempat di sana, di situ, di sini. Dah yang ayat mutasyabihat dalam Quran begini-begini. Akidah mujassimah, akidah musyabbihah. Mujassimah, musyabbihah ni, akidah ni zaman sahabat lagi dah ada. Bukan daripada zaman kemunculan Ibn Taymiyah, bukan. Bukan daripada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Itu baru dihidupkan semula. Asal mujassimah musyabbihah ni zaman Sayyidina Umar memerintah, zaman sahabat. Seorang sahabat, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dia pergi jaja cerita Allah istiwa di atas aras, Allah istiwa ada mana tempat dia pergi, dia jaja cerita tu. Orang jadi syubhat akidah. Sayyidina Umar panggil, kena takzir. Kena takzir. Dibuang negeri daripada Madinah beberapa masa. Daripada zaman sahabat ada mujassimah, musyabbihah. Tanya akidah bakal menantu tu, kalau nak segerakan kahwin anak perempuan kita. Akidah tak pernah tanya kereta apa? Audi. Ni dalam senarai Audi. Honda tak main lah. Proton Pro 2 jangan cerita. Memang out of list. Dia tanyanya harta. Harta Allah boleh tambah. Harta bertambah tapi akidah fasik, nak buat apa? Nanti dia bertaubat lah ustaz, dia perbetulkan akidah. Yang buat main akidah. Ada yang tak nak perbetulkan tau.
Jadi nak segerakan nikah anak perempuan kita, datang seorang lelaki yang meminang nak anak perempuan kita, tengok hartanya okey, akhlaknya bagus, agamanya, akidah macam mana, berpegang dengan fiqh yang bagaimana, tasawufnya kita tanya serba sedikit macam mana tahu, boleh kata. Nah, kenderaan biasa-biasa, kerja pun tak mewah tapi bolehlah hidup berdua tu, tak apa. Nah, kau nak Siti dengan dia ni, boleh bah. Bapak abang tengok bagus, segeralah kita kahwin. Bila nak segera kahwinkan, antaranya nak buat apa? Sini tak ada, tanya yang sana. Tanya yang sana. Kalau nak segerakan anak perempuan ni kahwin, nak macam mana ni? Mak, rendahkan mahar belanja kahwinnya, kerana itu yang paling barakah. Nah, ayah tak kisah mana kau mampu, kita jalan je. Tombang seekor kambing cukup lah. Tak boleh bang, nanti orang kata kita. Nak segerakan kan kahwin. Dia yang jadi hari ni lambat kahwin, kenapa? Belanja kahwin, betul tak? Pasal belanja. Nah, memanglah belanja tu kena keluarkan. Kalau dah tak mampu jemput 200, jemput 50 sudah lah. Jemput 50, tombang seekor kambing. Kambing tak mampu, tombang 50 ekor ayam. Enggak 50 ekor kambing ni, 50 ekor ayam. Sudah, ayam masak merah. Ataupun buat lauk 4 macam, 50 ekor ayam. 10 ekor yang masak merah, 10 ekor yang masak kicap. Kau pandai lah. Nak ceritanya segerakan kahwin. Kalau dimahalkan, nanti anak bujang tu kena kumpul duit pula. Ikat tunang berapa? 2 tahun. Syarak kata sunat segerakan kahwin anak perempuan ni. Tu timbanglah. Timbang elok-elok. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, sunat gopoh ni tadi pertama urus kahwin, urus jenazah, urus kahwin pula, urus jenazah. Kedua, segerakan kahwin anak perempuan jika ada lelaki yang elok pada syarak datang meminang. Ustaz, elok pada syarak, muka dia subhanallah Ustaz, giginya fayang-fayang ni Ustaz. Pernah tengok cerita Piramli? Piramli cakap apa? Giginya panjang-panjang. Kata makcik tu, cerita apa? Bujang lapuk tak? Gigi panjang-panjang sampai ke dada. Ingat janggut, gigi sampai dada ni. Tak adalah macam tu Ustaz. Katalah bodohnya gitu. Nak nikahkan kat anak kita, tak sekufu rupa itu. Lain anak kita pun jongang macam tu perempuan. Laki lah sekufu kan. Dia cari yang sekufu juga. Selepas segerakan kahwin anak perempuan kita, yang ketiga sunat gopoh mana? Bayar hutang. Ni 3. Dapat duit bonus apa semua, dapat duit wang ihsan ke apa ke, ini hutang orang bayar ni. Bini pula kata, awak sibuk-sibuk sangat nak bayar hutang, kita baru dapat duit lebih sikit, baru nak ke mana? Kita baru nak ke Tanjung Piai bang, nengok laut. Alah, Tanjung Piai yang dia cerita, yelah dia tak pernah keluar. Orang susah, orang sedosa lain. Scotland, Jerman, Zimbabwe, Netherlands, tempat jalan. Umrah haji jangan cerita orang sedosa. Ni orang tah mana? Tanjung Piai dia nak pergi. Tapi bila dapat duit lebih, bukan berjalan, segerakan bayar hutang. Kalau dia tak ada simpanan, duit dapat lebih, dia sengaja pergi berjalan guna duit tu, padahal duit tu untuk bayar hutang. Tu haram dia guna duit tu, guna hak orang. Ya Ustaz? Ya. Bayar hutang wajib. Nak juga guna duit tu pergi Tanjung Piai, minta tuan punya hutang izin. Siapa dia? Imam Mat. Imam Mat mana? Ada Imam Mat? Tak. Tu. Mintalah kat imam. Dia hutang dengan imam, dia jumpa imam. Duit ni saya ada, memang cukuplah nak bayar hutang imam, tapi orang rumah saya nak sangat ke Tanjung Piai. Saya minta izin imam, guna duit ni saya tangguh bayar hutang imam, boleh?
Imam kata boleh, pergilah bawa orang rumah kita jumpi air. Baru halal duit tu buat pergi jalan. Kalau tak, haram guna duit orang. Kan duit saya, hak orang. Tu bayar hutang. Jangan main-main. Bab hutang ni. Baik. Jadi itu 3 perkara. Segerakan perkembangan jenazah, segerakan nikah anak perempuan kita dengan lelaki yang sekufu, lelaki yang syarak puji, dan yang ketiga bayar hutang. Itu 3 perkara sunat gopoh. Sunat gopoh. Ini gopoh benda lain. Gopoh benda lain dicela syarak. Sehingga kan berjalan mengejar saf dalam semayang, berjalan laju. Orang di tengah-tengah lakum dinukum, dia dekat pintu. Dah nak rukuk ni, jalan cepat. Itu masih disunatkan kerana mengejar rakaat. Berlari makruh. Berlari ni makruh. Berjalan cepat tu masih sunat. Jangan dia berjalan relax pula. Berjalan cepat sebab nak kejar rakaat. Berlari makruh. Tu gopoh yang dicela. Berlari dalam rukuk haram. Berlari dalam rukuk. Sana tu dia angkat takbir, dia rukuk, lepas tu dia berlari kejong masuk dalam saf. Tu bangla tu kan. Allahu Akbar, dia rukuk, dia berlari dalam rukuk. Tu batal semayang dia. Tak adalah situ orang kita buat lah. Baik. Jadi nanti kita akan sambungkan kepada perbahasan tentang dalil akli ini. Terdahulu tidak semestinya terhenti pada 3 sifat ini sahaja. Jadi kita bicara tadi sifat sama' basar kalam ni sifat kesempurnaan Allah yang tidak terkait dengan pentadbiran penciptaan alam. Bukan tak terkait secara mutlak. Maksud kata perbicaraan pentadbiran alam ni pada qudrat, iradat, ilmun dan hayah. Baik. Nanti dia ada sambung lagi pada syarah sama' ni. Tadi kita masuk pada faedah, kita hurai tu. Jadi cukup sekadar tu kita beri laluan azan isyak, kemudian nanti kita tutup pengajian kita. Kita beri laluan azan isyak dulu insya-Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, nanti kita sambung lagi berkenaan huraian tentang sifat sama'. Ada beberapa perkara lagi dia akan ketengahkan, dan dia akan datangkan juga akan dalil hadis. Insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon ampun dan maaf di atas kekasaran bahasa, ketelanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak jika ada salah di dalam penyampaian. Saya mohon ampun dan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.